Okey, hari ini kita nak bincangkan tentang Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau SPRM. Ini adalah sebuah agensi yang kuasanya bukan calang-calang dalam usaha negara kita memerangi rasuah. Tapi cuba anda bayangkan, macam mana kalau badan yang sepatutnya jadi pengawas ni, dia sendiri pula yang dituduh melakukan jenayah yang sama. Ya, SPRM sekarang sedang berdepan dengan tuduhan-tuduhan yang sangat serius yang boleh menggugat integriti agensi itu sendiri. Boleh kata hari-hari SPRM ni memang berada di barisan hadapan. Diorang ada kuasa untuk sita aset, tahan suspek. Jadi pengaruh diorang dalam landscape kewangan dan politik negara kita ni memang sangat-sangat besar. Dan kuasa SPRM ni memang meluas. Diorang boleh siasat sesiapa sahaja, tak kira dari pegawai pangkat rendah sampailah ke individu yang paling berkuasa. Ini menjadikan mereka salah satu agensi penguatkuasaan yang paling digeruni di Malaysia. Malah siasatan diorang boleh sampai ke peringkat paling tinggi dalam kerajaan. Ini jelas tunjukkan peranan penting diorang dalam jaga undang-undang. Tapi pada masa yang sama, ia juga meletakkan diorang betul-betul di tengah-tengah gelanggang perebutan kuasa politik, di mana setiap tindakan diorang boleh bagi kesan yang besar. Jadi, inilah persoalan utamanya. Macam mana kalau agensi yang kita harapkan untuk bersihkan negara ni, sebenarnya dia sendiri yang korup? Hari ini, kita akan cuba rungkai dakwaan-dakwaan yang membimbangkan ni dan kita tengok apa maknanya untuk masa depan Malaysia. Baiklah, jom kita fahamkan dulu macam mana SPRM ni beroperasi. Pejabat diorang, Kad Putrajaya, memang dekat sangat dengan pusat pentadbiran negara. Dan yang paling mustahak, SPRM ni melapor terus kepada Perdana Menteri. Kedudukan ni memang bagi diorang kuasa yang hebat, tapi pada masa yang sama, ia juga mendedahkan mereka kepada pengaruh politik. SPRM ni bukan setakat ada kuasa untuk siasat, tapi diorang juga boleh tahan orang dan beku aset tanpa perlukan kelulusan sesiapa. Kuasa mutlak macam ni, faham lah, ia boleh wujudkan satu suasana takut yang akhirnya buat orang tak berani bersuara atau cabar tindakan diorang. Jadi, macam mana sebenarnya penyalahgunaan kuasa ni didakwa berlaku? Jom kita dedahkan apa yang digelar sebagai modus operandi mafia korporat. Satu strategi yang didakwa digunakan untuk memanipulasi sistem demi keuntungan peribadi. Istilah mafia korporat ni muncul dari sebuah blog berbahasa Melayu. Ia merujuk kepada satu rangkaian ahli perniagaan yang didakwa bersekongkol dengan orang dalam SPRM. Ini bukan macam mafia dalam filem tu ya. Ia lebih kepada satu pakatan senyap yang didakwa mengeksploitasi sistem dan kesannya banyak perniagaan yang musnah. Corak yang didakwa ni memang sangat membimbangkan. Ia dikatakan bermula bila salah seorang ahli rangkaian ni muncul kat syarikat sasaran. Tak lama lepas tu, SPRM pun umumkan siasatan terhadap pengasas syarikat tu. Kemudian pengasasnya akan ditahan, disoal siasat berjam-jam, diugut sehinggalah dia tertekan untuk jual saham dia pada harga yang sangat rendah sebagai balasan untuk siasatan tu dihentikan. Dan ini bukan sekadar teori. Ada mangsa yang tampil ke depan. Kita namakan dia Adam. Digambarkan pengalaman dia sebagai satu bentuk gangguan yang memang dirancang untuk menekan dan menakut-nakutkan dia. Kata-kata dia ni bagi kita faham betapa teruknya kesan psikologi taktik macam ni. Institusi yang sepatutnya melindungi, sebaliknya digunakan untuk menindas. Sekarang, jom kita kenal pasti siapa individu-individu yang didakwa berada di sebalik rangkaian ni, siapa dalangnya dan macam mana pula hubungan mereka dengan SPRM. Tiga nama utama sering disebut. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki, seorang yang digelar dalang Victor Chin dan sekutu utamanya Andy Lim. Pendedahan paling besar datang dari satu memo dalaman SPRM sendiri, yang mana memo itu menggambarkan Lim sebagai rakan karib Azam Baki. Ini seolah-olah mengesahkan ada hubungan terus antara pucuk pimpinan SPRM dengan mereka yang dituduh memanipulasi sistem. Jadi, berapa harga untuk servis haram macam ni? Menurut sumber dalaman, ia boleh mencecah jutaan ringgit. Satu bayaran yang sangat besar untuk pakej lengkap dari ugutan, gangguan, serbuan rasmi sehinggalah penahanan. Semuanya didakwa boleh dibeli. Siasatan juga menuding jari kepada Section D, satu unit khas dalam SPRM yang ada bidang kuasa ke atas syarikat-syarikat tersenarai awam. Sumber mendakwa, aktiviti mereka ni diketahui oleh pegawai atasan termasuk Azam Baki. Malah, ada satu laporan polis yang sangat mengejutkan di mana Azam Baki didakwa campur tangan untuk pulangkan semula pistol kepada Andy Lim selepas dia ditahan. Ini lagi menguatkan dakwaan wujudnya pakatan sulit. Semua ini membawa kita kepada satu persoalan yang sangat membimbangkan. Dengan semua tuduhan serius ni, kenapa macam tak ada tindakan yang diambil? Nah, jawapannya mungkin terletak pada landscape politik Malaysia yang sentiasa bergelora, di mana kuasa
kesediaan dan kepentingan diri seringkali mengatasi keadilan. Kalau kita imbas kembali, sejak skandal 1MDB pada tahun 2015, politik Malaysia ni memang tak stabil. Perdana Menteri silih berganti. Sempat ada sekejap je nafas baru di bawah Ketua SPRM Latifah Koya, tapi tak lama. Lepas tu, orang lama SPRM, Azam Baki, dilantik. Diikuti pula dengan kemenangan Anwar Ibrahim atas platform anti rasuah. Jadi, senarionya sangat kompleks dan penuh dengan pencanggahan. Dan di sinilah letaknya paradoks terbesar. Anwar Ibrahim yang menang dengan janji nak lawan rasuah telah sambung kontrak Azam Baki, individu yang berada di tengah-tengah kontroversi ni. Tindakan ini sudah tentu menimbulkan kemarahan orang ramai dan buat orang tertanya-tanya sejauh mana komitmen kerajaan untuk betul-betul buat pembaharuan. Alasan rasmi yang diberi, prestasi yang memuaskan. Tapi para pengkritik berhujah bahawa SPRM di bawah Azam Baki sedang digunakan untuk menyasarkan lawan-lawan politik, menjadikannya satu alat yang sangat berkuasa untuk kekal di tampuk pemerintahan. Ini menimbulkan persoalan serius tentang kebebasan agensi itu sendiri. Jadi, apa kesannya kepada usaha Malaysia memerangi rasuah? Apabila agensi yang sepatutnya menjadi perisai utama menentang rasuah itu sendiri diselubungi keraguan, ia akan menghakis kepercayaan orang ramai dan mengancam asas tadbir urus yang baik. Perumpamaan maharaja yang tidak berpakaian ni memang kena sangat. Kerajaan mungkin laungkan slogan perang terhadap rasuah, tapi penguatkuasaan yang nampak selektif mendedahkan satu kebenaran yang pahit. Keadilan nampaknya tidak buta, sebaliknya dipengaruhi oleh pertimbangan politik. Ini membawa kita kepada satu kesimpulan yang pahit. Ini bukan soal tak cukup bukti, tapi soal kurangnya keazaman politik. Apabila SPRM boleh menjadi alat untuk mengekalkan kuasa, keutamaan pun beralih. Dari membantras rasuah, ia menjadi lebih kepada mengekalkan status quo. Akhirnya, kitaran rasuah ini akan terus berulang. Kita dah lihat bagaimana tuduhan penyalahgunaan kuasa, rangkaian mafia korporat dan kaitan politik telah mencemarkan agensi anti rasuah utama negara. Kupasan kita hari ini berakhir dengan satu persoalan yang bergema di seluruh Malaysia. Jika pengawas itu sendiri korup, siapa pula yang akan mengawasi pengawas? Jawapan kepada soalan inilah yang bakal menentukan masa depan perjuangan negara kita menentang rasuah dan juga nasib demokrasi kita.